Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tujuan saya di sini bukan untuk berdiam diri sahaja, tetapi tujuan saya di sini untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang buku yang saya baca. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya, Nurana binti Muhammad Fauzi, dari Sekolah Menengah Kebahasaan Rajulan untuk berkongsi tentang diri saya. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai penguas koperasi. Pada masa yang sama, saya juga memegang sebagai esko asrama yang bertanggungjawab untuk menjalankan amalan dengan baik. Saya juga merupakan ahli aktif dalam bidang kurikulum dan akademik. Pada bidang koko, saya telah menyertai kaut kaki formasi KRS dan saya berjaya melangkut tempat kelima. Selain itu, baru-baru ini saya telah menyertai perkemahan kenaikan pangkat korporal pada uniform KRS. Di sana, kami dikumpulkan dengan berbagai sekolah. Sukacita dimaklumkan, saya berjaya mendapat tempat dalam setiap pertandingan yang saya sertai. Contohnya, pertandingan hafazan, saya berjaya mendapat tempat keempat. Pertandingan kitab semula, saya juga mendapat tempat keempat. Dan akhir sekali, pertandingan kaut kaki, saya berjaya mendapat tempat kedua. Bagi bidang akademik pula, saya telah mendapat tempat ketiga dalam tingkatan. Saya juga dilantik menjadi guru muda sejarah. Guru muda bertujuan untuk mengajar dan bagi memahami kawan-kawan dalam pelajaran yang mereka tidak faham. Pada hari ini, saya mewakili Sekolah Menengah Kebahasaan Rajulan untuk menyertai membaca habis tadi. Seperti yang kita tahu, membaca adalah jabatan ilmu. Jadi, izinkan saya untuk berkongsi sebuah buku yang sangat digemari oleh orang ramai, iaitu novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Agung Sastra Negara kita, Syahrul Ahmad. Novel ini mengisahkan sebuah keluarga miskin yang dipimpin oleh Huma serta isterinya. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada hasil padi, namun kehidupan mereka tak pernah sembunyi daripada cabaran. Novel ini telah menonjolkan bagaimana seorang ibu melalui watak Jiha. Setelah Huma terlantar sakit, Jiha mengambil alih tanggungjawab keluarga. Dia menguruskan anak-anak, bekerja di sawah dan menghadapi tekanan hidup seorang diri. Watak Rahuma juga digambarkan sebagai seorang ayah yang sangat bertanggungjawab. Rahuma digambarkan sebagai seorang ayah yang sangat bertanggungjawab kerana dia sentiasa kuat walaupun dirinya sudah sakit. Dia sentiasa melakukan diri berbanting tulang demi anak-anaknya. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Menyampai ilmu minat kami. Sampai masa kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.